pergi ke Lee Cycle. Sekarang ni saya menggunakan saya punya ni kado Peta 8 saya untuk mikrofon rekod terus ke Insta saya. So sekarang ni kosong. Saya nak pergi ke Manjung. Lebih kurang berapa kilo ya? 80 ke 90 kilo macam tu lah. So let's go guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pasang cigi. Cigu. Kita masuk dalam box. Bismillahirrahmanirrahim. Cuaca alhamdulillah cerah hari ni. Kenapa saya nak pasang ni? Kerana saya malas nak pakai saya punya phone. Dan dia ada macam-macam lagi. Alamak, ada lori pula. Jom kita on the way ke Manjung pasang cigi sebab dia ada IP69. Jadi memang tahan cuaca dan ianya juga ada 1200 nit. Jadi panas ke, matahari ke, boleh nampak lagi. Let's go, santai. Dah sampai dah guys, Lee Cycle. Sinilah tempat dia. Olehnya. Ini barang ni. Barang ni dah kita akan pasang. So di sinilah kedai dia. Lee Cycle. Ni first time saya sampai ke Lee Cycle ni. Penuh ke apa ni? So barang-barang kita bawa lah. Kita tengok kat sini. Ni ada XADV. Oh, banyak motor kat sini. Lee Cycle. Ni XADV. Hai. So kita masuk. Oh, ini ada Easy Rider. Kena ada pembantu. Oh, ni kedai dia. Alright. Ni ada tempat rehat. Saya letak sini dulu barang-barang saya. Saya dah setting nak pasang lah. Oh, sedar. Lee Cycle ya. Saya kongsi kat sini. Ini barang-barang Domino. Ada banyak helmet Nolan lah. Nolan. Oh, ni N70 ni saya minat juga ni. Helmet Nolan N70 ada kat sini. Oh, nanti nak tanyalah berapa harga ni. Dapat murah kan. So di sini pun ada helmet Shark. Oh, lawa-lawa lah. Sport rim untuk Ducati. Apa harga ni? Yamaha pun akan ada. Yamaha akan ada. Ini Aboy. Aboy, hai. Hai, nanti. So ni first time saya datang sini, tapi banyak barang kat sini. Aboy, semua ada sini ya? Ada apa? Contoh macam yang hitam, banyak jenis kita pun sudah ada. Lepas tu lantai sprocket memang kita ada ready stock. Kira motor apa-apa lah. Lepas tu contoh macam Derby Bike punya produk. Untuk you sudah tukar adjust pipe. Untuk dia punya air filtration punya kita semua ada. Sport ring, Ducati punya, SADV punya. SADV pun ada. SADV on the way. Sudah habis. Sudah habis? Sudah habis. Ini Nolan punya sales distributor ke? Kita Nolan dealer dekat Perak. Perak hanya 2 ke 3 kedai ada Nolan punya distributorship saja. Nice lah. Lepas tu kita pun ada Cigi yang paling penting. Cigi, hari ni punya topik. Hari ni punya topik. Hari ni punya topik. Cigi. Pasang cun-cun memang mesti. Ini 6. Ini 6. Dan kita akan pasang punya 5. 5 lah. 5 Evo. So Shopee dia ada, saya beli dekat Shopee. Jadi kalau berminat, inilah dia. Cigi. Nanti kita minta special price lah. Cigi ni. Cigi nampak responsif begitu. Oh, laju Cigi ni. Nampak. Ui. Oh, saya tak sabar nak pasang. Ini lebih quick release, tapi quick release ni biasanya untuk 6 punya series lah. Ni. Oh, LTE harga dia 2499 lah. Yang ini untuk charging ke apa ni? Dashcam. Ini quick release.
499. Ini BMW modul. Ini untuk two way charger. Ini ada nanti dapat sekali lah. Yang ini CG radar push. Ini untuk dia punya ni saya ambil ni. Saya ambil Evo ni saya ambil. So saya tak sabar nak letak saya punya cigi, tapi saya dah cakap dengan Aboy saya nak pasang dekat bahagian handlebar ni. Uish. Spotlight. Nak spotlight macam mana? Oh, barang-barang banyak sini. Ini padlock. Ini barang-barang Evotech ni. Woi, Kawasaki Z900, Yamaha R25, Tracer 900, Tracer. Alamak. Ini macam nak pasang aja ni. Sini boleh pasang ni Alien Rider. Cun juga ni, nampak. Dia punya respon pun nampak. Hui. Barang-barang YSS. Dia punya kelebihan, brake pad, Persist, MT-07. Sini banyak barang-barang performance guys. Sportcat. Apa lagi? Tayar. Kat sini ada tayar, jadi saya tak payah susah nak cari tayar kat mana. So kat mana? Dekat Lee Cycle. Saya share kat sini tempat dia. Kedai ni ada tayar. Boleh buat tayar untuk superbike, tayar biasa, ada balancing. So inilah dia, nampak. Siapa yang pakai motor Easy Rider, Harley Davidson, ni motor-motor semua kat sini, Z800. So boleh datang di Lee Cycle lah, yang terletak di Manjung. Saya share dia punya nombor telefon. Alright, dah nak pasang lah. Nanti ni cigi ni, head unit ni saya akan letak di sini. Boleh letak kat sini, tapi saya rasa macam susah sangat nak capai. Sini cun lah. Cigi IO5, kamera dia. Kena buka lah kena buka. Nampak cover ni, cover set saya ni kena buka sebab nak kemas pasang tu. So nak datang cigi area Manjung boleh pasang sini lah. Nampak pemak dia dah biasa dah buat. Cigi dah pasang, pemasangan tengah dalam progress lah, dalam proses. Tapi yang cigi ni dia dah letak sini, saya pilih untuk letak dekat handlebar. Pusing lah, buka ya. Cigi baru. Dia mati, nanti dia hidup. So dia tengah hidup lah ni. Betul? Dia baru first time kau ya? Dia baru first time. Nampak? Dia tekan English lah. Dia UTC 8 betul. Okey. Dia connect lah. Kita connectkan dengan bengkel punya ni lah. Punya wifi. Okey, kita nak masukkan memory card untuk update lah. Cigi ni sangat premium. Kamera dia 1080p dan maps dia memang cepat. Prosesor dia cepat. Kejap, ada sengit sikit. Dah, boleh dah. Okey dah. Boleh dah. Okey dah ni. Ni nanti saya ejar lah, saya ejar. Apa, kau balik nanti boleh ejar? Okey, tu saja. Terima kasih atas hello. Kita sini belum ni? Selesai. Itu lagi kira dia. Tapi ada nak. Agak susah je tengok tadi. Sebab kan yang salah tangan dia touchscreen-nya susah. Tapi dia agak melayu sikit. Tak nampak lah dia. Yalah betul. Jadi tengok kat sini je. Salah pula dia cycling. Dia tengok kat sini. Ya tengok kat sana je. Dia boleh